Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Nur Afifah binti Mukhtar, nombor bateri C22A0491. Hari ini saya ingin membentangkan mengenai refleksi terhadap kajian lapangan kami, iaitu berkaitan dengan kuih tradisional, bahulu akok serta aneka kerepek. Dalam subjek seminar isu semasa dalam warisan, saya ditugaskan sebagai fotografer, videografer, menghasilkan banner dan idea terhadap banner, dan saya juga menghasilkan cadangan contoh seperti tepung untuk dijadikan akok bahulu, iaitu dijadikan bentuk segera, memudahkan pelanggan dari jauh untuk membeli dan menyimpan yang lebih lama. Seterusnya, saya juga ingin memberitahu mengenai latar belakang pengusaha kedai. Pengusaha kedai ini bernama Wan Nurul Hidayah yang berusia 29 tahun, yang berkelulusan diploma hartanah di UiTM Perak. Beliau juga sudah mencuburi bidang perniagaan bermula pada tahun 2021. Pada awalnya, mereka membuka kedai seawal jam 9 hingga 7 petang dan hanya mempunyai 3 orang pekerja sahaja. Namun, setelah berlakunya penularan COVID-19, beliau terpaksa untuk menyesuaikan diri dalam norma baharu dalam perniagaan. Dari situ juga beliau berani mengambil langkah untuk menghasilkan sendiri pembuatan bahulu dan akok hanya dari rumah sahaja. Seterusnya, bagi beliau, bahulu dan akok bukan sedulang bahulu dan akok bukan sahaja sebagai sumber rezeki, tetapi ia juga sumber untuk mengekalkan lagi warisan kuih tradisional negeri Kelantan. Pada tarikh 23 Oktober 2025, iaitu hari Selasa, kami bercadang untuk mencari maklumat mengenai kedai yang kuih tradisional yang kami mahu membuat kajian di situ. Kami meminta pertolongan daripada pakcik dan makcik yang berdekatan dengan rumah kami, bertanyakan mengenai boleh tak kami nak mengkaji berkaitan dengan assignment kami di kedai mereka. Tetapi pakcik kata kedai mereka kecil saja, jadi dia buat daripada rumah, jadi tak sesuai untuk record, jadi dia tak bersetuju. Jadi dia mencadangkan kami untuk ke kedai yang lagi satu, iaitu kedai di Gunung, akok bahulu dan aneka kerepek di Gunung. Kami cuba pergi ke sana dan kami ingin mengambil pengesahan untuk dia terima tak kami untuk membuat kajian kat sana. Terusnya, setibanya kami di kedai tersebut, meminta izinlah untuk merakam dan membuat kajian mengenai kedai mereka. Setelah itu, mereka bersetuju dengan apa yang kami nak buat. Saya sebagai fotografer, saya mengambil video, saya mengambil gambar, dan saya mengambil bukti untuk yang kami pergi. Masa tu kami pergi dan pelbagai maklumat untuk dimasukkan dalam slide kami. Saya sebagai fotografer mengambil gambar dan mengambil video cara pembuatan, dan mengambil video juga berkaitan dengan pelanggan, berkaitan dengan akok dan bahulu yang siap dibungkus dan yang dimasak, yang belum dimasak. Saya record dan saya rakam dan saya ambil gambar dan saya jadikan sebagai bukti untuk hari perminta izin pengusaha. Boleh tak kami mengkaji di kedai kuih tradisional itu?
informasi berkaitan dengan kedai kuih tradisional ini. Kami juga ingin mengetahui latar belakang, mengetahui kedai buka ataupun tutup pukul berapa, hari apa. Kami juga melihat hasil cara perbuatan daripada tepung gandum, gula dan telur dikacau dalam satu bekas untuk dijadikan sebagai bahulu ataupun akuk. Seterusnya, saya sebagai fotografer juga merakam semua cara perbuatan untuk dijadikan bukti dalam kajian kami. Seterusnya, saya juga merakam berkaitan dengan masukkan dalam acuan dituang, tepung yang dah siap dicampur semua dituang dalam acuan dan sedia untuk dibakar. Setelah itu saya juga melihat hasil selepas dibakar dan mengambil video-video berkaitan dengan pelanggan ketika itu. Seterusnya kami juga menunjukkan hasil dan pelbagai pilihan berkaitan dengan stiker. Kami memberi 8 pilihan stiker dan pengusaha kedai iaitu Wan Nurul Hidayah memilih warna coklat sesuai dengan tema kedai kuih tradisional itu. Dan kami juga mengambil gambar bukti yang pengusaha download TikTok dan apps download TikTok dan membuat akaun TikTok untuk dijadikan penarik kedai. Nanti beliau boleh membuat siaran langsung di TikTok. Sedikit dapat meningkatkan lagi kadar jualan mereka. Seterusnya, berkaitan dengan cadangan kami, iaitu kami bercadang untuk membuat banner, kami juga bercadang untuk membuat stiker, dan kami juga bercadang untuk membuat. Seterusnya, pengusaha kedai juga memberitahu yang mereka memang bercadang untuk membuat stiker, tetapi tidak sempat, tiada masa. Jadi kami bercadang untuk meneruskan membuat stiker serta banner tersebut, disebabkan banner di kedai mereka dah nampak lusuh. Hari ketiga iaitu 16 Disember 2025 pada hari Rabu. Kali ketiga kami pergi ke kedai kuih tradisional di Gunung. Kami telah menyiapkan cadangan kami, iaitu menghasilkan stiker dan menghasilkan banner. Kami datang untuk menyerahkan banner dan stiker kepada pengusaha kedai, dan pengusaha kedai juga memberi terlalu banyak kepada kami aneka kuih dan menghidangkan kami akuk dan bahulu yang dijualnya. Pada hari ketiga juga kami menghasilkan video outro untuk video dokumentasi. Kami juga saya merakamkan untuk dijadikan lampiran sebagai contoh cadangan kami berjaya, iaitu menghasilkan banner dan stiker. Kami menghasilkan stiker sebanyak 200 pieces. Kami juga menghasilkan banner dengan ukuran 4x2. Kami sangat mendapat sambutan
melekatkan banner itu di hadapan kedai. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Di sini terdapat juga contoh banner dan banner yang telah diikat, banner yang telah dipegang oleh pengusaha, serta stiker yang telah kami hasilkan dilekatkan pada plastik. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya ditugaskan untuk membuat idea berkaitan dengan banner, dan saya membuka apps Canva dan menghasilkan banner melalui Canva. Saya menggunakan warna coklat, merah dan unsur-unsur berkaitan dengan hiasan-hiasan. Saya menggunakan warna tersebut disebabkan oleh warna tema kuih tradisional itu, dan untuk nampak lebih menarik, saya meletakkan warna merah untuk unsur warna merah untuk menaikkan lagi seri banner tersebut, dan untuk menarik lebih ramai pelanggan untuk melihat kedai beliau. Seterusnya, di dalam banner tersebut juga saya memasukkan berkaitan dengan tagline. Saya menggunakan tagline lembut, wangi dan ikhlas dari dapur. Saya perkataan-perkataan seperti itu untuk dijadikan sebagai satu tanda untuk nampak 100% hasil sendiri, dan insya-Allah dijamin sedap. Seterusnya, saya Wana Rafifah binti Wan Muhtar, nombor matrik C22A0491. Kumpulan kami mencadangkan banner, dan kami telah berhasil dalam menjayakan banner. Kami juga menggunakan warna tema iaitu warna coklat seperti color bahulu dan akok.